Simpan emas bukan seperti saham. Semalam Hana terima satu mesej menarik daripada penyimpan emas Hana. Dia minta Hana ajarkan macam mana nak ambil keuntungan emas dari akaun Gap. Beliau terima nasihat dari seorang sahabat, bila harga emas naik, lebih baik cepat-cepat ambil keuntungan. Logiknya kedengaran masuk akal. Tetapi inilah silap faham terbesar apabila kita bercakap tentang emas fizikal. Jadi Hana tanya semula, macam mana sebenarnya nak ambil keuntungan kalau yang kita pegang itu adalah gold bar atau dinar? Saham boleh dijual separuh, tinggal separuh. Tapi emas fizikal, bagaimana nak ambil keuntungan? Di sinilah ramai yang masih keliru. Simpanan dalam akaun Gap adalah emas fizikal yang jauh berbeza dengan emas digital. Ia bukan tentang beli pagi jual petang. Dan sebenarnya kita tak perlu risaukan tentang kerugian jika harga emas jatuh seperti saham. Jika saham jatuh, kita rugi semuanya. Walaupun harga emas ada naik dan turun dalam jangka pendek, tapi harga emas meningkat secara purata 10% setahun dan tidak akan jatuh kosong. Secara teori emas digital nampak lebih menguntungkan, tetapi ia belum dikira dengan risiko menyimpan emas digital. Banyak syarikat emas digital yang dah tak beroperasi lagi yang meninggalkan penyimpan emas digital tanpa apa-apa dalam tangan mereka kecuali kenangan. Emas fizikal, walaupun public gold sudah tutup sekalipun, emas ini masih bernilai di seluruh dunia. Jika kita serius mahu membina aset dan kekayaan, jangan terperangkap dengan logik keuntungan jangka pendek. Fokus penambahan gram emas kerana di situlah terletaknya rahsia kaya dengan emas. Simpanan emas bukan untuk ambil keuntungan setiap tahun, tetapi untuk nikmati keuntungan berganda dalam jangka panjang. Semoga perkongsian Hana bermanfaat dan boleh follow Hana untuk info lanjut tentang emas.